dia motorsport dia. Okey, mantap. Ni nama dia ujian. Ujian juga biasalah. Pada member yang first ride, dia first podium. Mantap. Ya. Okey guys, selamat malam. Hari Raya RZ member 7.0. So hari ni kita hari ni nak pergi Ganu. Wes. Jom. Sekarang pukul 11 dah. Channel alternatif kita hari ni adalah santai. Dan kita akan shoot pergi ke Petona Bentong RV yang kedua. So buat masa ni kita cuma ada sebiji je. Steady, towing. Mantap. So buat masa ni kita ada sebiji je. Tayar bocor. Okay. Nanti dekat Bentong nanti baru kita hantar repair. Untuk RV sajalah. Peace, jumpa lagi. Okay gang, hari ni kita buka bengkel. Kita tukar tiup. Tiup bocor. Honest, steady. Ambil. 5 juta aku tak bawa. Motor bobot lebih. Towing. Pipe syabas pecah. So hari ni kita tunggu towing, lepas tu kita akan buka. So dekat sini kita santai. Jam pukul apa dah weh? Pukul apa dah? 2. Jam sekarang pukul 2, masih di Temerloh. Kak Wei tak tahu pukul berapa sampai ke Kuala Terengganu lah. So tunggulah. Kita akan buka motor sementara di sini So kita santai. Peace.
no break. Owner, steady. Tak kena loja. Ada loja. Dah siap dah. Oh, dah siap dah. Steady lah. Bengkel bergerak, man. Bengkel bergerak. Seat longgar, baik pecah. Dah lah. Gasket putus, modified, tanpa balik, settle. Barai. Korang tahu tak, dia barai sebab apa tau? Bukan sebab penat. Atas motor dia letih sebab queue nak isi minyak. Korang tahu tak? Isi minyak. So mana ada towing tu, korang letaklah tangki kan. Macam kita orang tak ada, terpaksa beratur. Oh, tahun ni gila, barai yo. Sejam lebih dia yo, dah isi minyak. Ni bawa kat Prasing, kejap lagi kat Paka lagi. Tak ada kata. Sepatah 2 kata, oi. Oi. Kata 2 kata. Anak itik boleh lari. Anak burung terbangnya tinggi. Jangan lupa datang lagi. Prime on, luncur mari. Luncur, semua luncur, pecah. Sawan ku lihat bintang melambang, ku tangan menggapai tetapi tiada sampai. Ku tahu bintang menunggu, namun apalah dayaku. Ku hanya mampu meratap di dalam ratapan di
Hari ni kita ada kemalangan sikit. Okay, benda yang kita tak minta. So dengan keadaan jalan yang sangat ramai rider, so kita kena alert berhati-hati. Kerana rider seorang tu habis kita jadi mangsa kan. Kita tak minta, tapi kena peka lah, kena peka kan. Ini kawan, ini kita punya kawan bersepah. Habis motor habis, orang habis. Nasib baik alhamdulillah tak ada apa-apa. So kejap lagi kita hantar pergi klinik. Lepas tu kita settle macam mana. A few moments later. Okay gang, selamat malam. Okay gang, selamat malam. Kita dah sampai di homestay. Di mana? So malam ni kita tak ada berasa untuk ride sebab kawan kita sudah jatuh. So besok kita akan balik lah. So malam ni kita repair dulu apa yang patut. Ada sebiji kena overhaul, semua kena buat. Buat apa ni bang? Bersihkan head. Ni kenapa be? Tak tahulah ni kenapa tadi. Aduh be, Pening kan. Tangan ada batu lah. ni Ini pun sama. be, apa ni be? Dah. Dah kena buka bengkel kat sini be. Tutup. So inilah keadaan homestay kita orang. Besar. Rumah 2 tingkat. So kita ada pura-pura. Ada penyu. Ini tempat parking. Jom hari ni kita review homestay kita. Kita ada ruang tamu. Sepas sikit sebab kita dah masuk. So ni bawah, dia 2 tingkat. Ni living. Ni dapur. Tepi. Ni ada aircon. Mana kita kawin tidur sini boh. Okay. Atas pun ada bilik. Ni dapur dia besar. Ni ruang makan dia. Kakak tepung. Padu. Padu kan. Ni bilik atas. Besar. Bilik atas 1 bilik. Ni ada ruang tamu, balcony untuk kita santai. Ni ada bilik juga tidur. Satu bilik lagi. Besar bilik ni. Bilik air. Ke sini pun kita ada 4 bilik toilet. Okay gang, selamat pagi. Hari ni macam biasa aktiviti biasa.
bangun pagi. So hari ni ada rem gelong rosak, Jari kendo, telur kendo, kotai kendo, nampak? Kau tengok ikat pakai kebetai ni, Mat. Nah, walah. Buang-buang. Motor apa Rezik ni pakai kebetai? Okay, macam mana suasana dah pagi? Semua dah ready. Ini kena sumpah lah. Bang, banyak pakai cuti ni bang, betul. Abang cakap api kan murah, tak mahal. Spek ke tu? Beli yang mahal lagi tak? Ini lah. So kita ada sebiji towing. Malam tadi baru sampai. Api dah ada. Terpaksa lah nak share. Abang tanya paling mahal tadi ni. Tak ada. Pakai depan ni pun ada Mat. Apa depan ni ada kedai? Guru. Oi. Sekarang berada di jambatan angkut. Sekarang pukul 5.30. Okey kan, kita sekarang berada di jambatan angkut. Sesi bergambar untuk himpunan RZ member 7.0. So ini tempat dia lah, pot-pot untuk kita bergambar semua. So kita akan susun motor, mana ada sayang kita boleh bergambar dengan orang semua. So kita lepak sini, lepas tu lepak lama-lama sikit bergambar, lepas tu baru kita pergi pusing pula dekat Pasar Payan. Peace. Dekat stadium penuh. Ya amat penuh. Macam gini dia punya jam motor. Tak larat nak masuk. So kita orang tak masuk. Lalu lepas tu pergi makan. A few moments later. Okay kan, kita sekarang nak berangkat pulang. Sesi mengemas. Ini kita gerak awal. Sesi mengemas, kita mengemas dulu. Ni motor kemalangan. Ready kita seorang. Susun sikit apa yang patut. So kita pulang. Lock throttle tak ada lagi cakap. Woman tak cakap lagi. Kita ada lagi sebiji. Konten.
On eh? Okay on eh? Kalau tak ada konten. Tak ada konten kan? Barulah rancak. Betul. Ni apa? Bobos. Okey lah, Bobo okey lah. Komen, kasih cari barang.